saya nak kongsikan satu plan data handphone RM15 untuk 1 bulan. Apa yang dapat? 50GB data dan juga unlimited call. Ini adalah plan daripada Yes 5G. Okey, Yes 5G. Harga asal dia sebenarnya ada RM20 untuk 50GB data tu. Tapi sekarang ni Yes 5G dia buat promotion hanya RM15. So 50GB data tu adalah data 5G dan juga 4G dengan dia tak ada uncapped speed lah. Dan kita boleh share data ni ke peranti lain menggunakan mobile hotspot dan sebagainya lah. Dan yang paling penting dia ada unlimited call. RM15 unlimited call dan 50GB high speed data. So yang tu untuk siapa yang mungkin dekat office dia dia ada, dekat rumah pun dah ada plan internet, ada wifi, dekat office pun boleh guna wifi. So dia hanya nak gunakan tak begitu banyak data, 50GB data sahaja untuk sebulan. So boleh consider plan RM15 ni. Ataupun kalau katakan dia nak ubah, dia Yes 5G ni yang bagusnya, kita boleh ubah-ubah plan kita nak. Katakan bulan ni kita fikir kita nak plan RM15, kalau katakan tak cukup, bulan depan kita boleh tukar ke plan lain hanya menggunakan application Yes 5G ni. So dekat sini pun nampak lah, dia ada plan 50GB data RM15, unlimited call. Lepas tu dia ada juga unlimited gigabyte data, yang ni RM30 sebulan. Tapi kalau kita gunakan auto pay, dia akan dapat lagi RM5 diskaun. So sebulan RM25 dapat unlimited data 5G dan 4G. Dan kita boleh data ni, kelajuan dia, yang ni dia ada ni sikit lah, dia ada cap 7 Mbps. Lepas tu dia ada 12GB hotspot lah. So dia punya sharing pun dia bukan macam tadi tu, dia limit kepada 12GB saja. Ataupun kalau tak cukup juga, kita ambil lah 100GB RM49. Yang ni pun dia boleh kalau kita guna auto pay, dia akan diskaun RM5. So bayar hanya RM44 untuk 100GB data dan unlimited call. 100GB data tu boleh totally speed dia tak ada limit lah, 5G dan 4G. So siapa nak jimat, gunalah package Yes 5G ni, hanya RM15 untuk 50GB data dan unlimited call. Saya letakkan link di ruangan komen dan juga description. Anda boleh tekan link untuk beli dan dia akan post ke rumah anda secara percuma.